peminat ni dia dah tak kira. Apa saja lagu yang keluar dia akan minat. Datuk dah terlibat dalam anugerah juara lagu lebih 10 tahun menjadi ketua juri kan. Apa pandangan peribadi Datuk sendiri mengenai anugerah juara lagu? Dulu kalau kita lihat AJL pada masa awalnya dia ada kategori. Saya seorang ketua juri AJL, pada tahun yang sama saya jadi ketua juri AIM. Jadi saya boleh melihat ada lagu yang menang kat AJL tak menang dekat AIM. Apa yang membezakan AJL dulu dia ada pengkelasan genre. Ada tradisional, ada pop rock, ada balada, ada rap. Tapi apabila lagu-lagu tak banyak, lagu yang nak mengisi genre dandut pun tak cukup, yang nak mengisi tradisional pun tak cukup. Jadi sebab itulah kebelakangan ni sejak 10 tahun yang lepas disatukan semua. Jadi bila disatukan semua, memang kerja juri sangat berat. Apatah lagi menjurikan AJL ataupun AIM ni lagu-lagu yang dah pergi kepada masyarakat, yang semua orang dah dengar. Masyarakat dah menilai. Masyarakat yang minat Aina Abdul, Arni Zakri, yang minat Datuk Siti dan penyanyi-penyanyi lain, mereka dah menilai lagi awal. Dan kadang-kadang peminat ni dia dah tak kira apa saja lagu yang keluar dia akan minat. Jadi AJL perlu bertahan kepada memilih lagu-lagu yang popular. Ada lagu yang bagus tapi tak diterima di masyarakat, kurang popular, jadi tak dicalonkan di peringkat awal. Sebab saya sebagai juri, saya hanya muncul di peringkat separuh akhir dan akhir. Jadi apa-apa saja lagu yang dibagikan kepada kita daripada 32 buah lagu di separuh akhir tu, nak memilih 10 lagu terbaik memang satu sesaan yang kita lalulah.